dunia mengalami Mei kedua paling panas dalam sejarah sejak rekod itu bermula tahun ini, iaitu bulan yang menyaksikan gelombang haba luar biasa melanda. The planet is drying at an unprecedented pace, presenting a critical threat to humanity. Punca utama berlakunya pemanasan global ialah disebabkan asap dari kenderaan dan kilang yang mengandungi karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini memerangkap haba dalam atmosfera, sebab itulah bumi jadi panas. Pada masa kini, cuaca di Malaysia semakin tidak menentu. Kadang-kala hujan turun dengan sangat lebat sehingga menyebabkan banjir kilat. Cuaca yang terlalu panas juga boleh menyebabkan badan cepat letih dan senang sakit kepala seperti migraine. Kita perlulah sentiasa menjaga kesihatan dan bersedia untuk menghadapi perubahan cuaca semasa. Kesan kepada alam sekitar pula, ais di kutub semakin mencair. Apabila ais mencair, paras laut akan meningkat. Contohnya, boleh menjejaskan kawasan yang rendah dan menyebabkan banjir besar. Haiwan juga akan kehilangan habitatnya. Sebenarnya, kita juga ada menyumbang kepada masalah ini. Aktiviti harian seperti penggunaan elektrik berlebihan, kenderaan dan plastik menyumbang kepada pemanasan global. Walaupun nampak kecil, kalau semua orang melakukan, kesannya akan lebih besar. Setiap individu memainkan peranan penting dalam menjaga alam sekitar. Antara langkah untuk mengatasi masalah pemanasan global ialah kita boleh jimatkan elektrik dan air. Seterusnya, kurangkan penggunaan plastik sekali guna, gunakan perangkutan awam atau berkongsi kereta dan menanam lebih banyak pokok. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Climate change is destroying your future. Carbon dioxide is accumulating in the atmosphere. Global warming is killing the Great Barrier Reef. It is now or never.